Assalamualaikum semua. Di bulan puasa yang mulia ni, saya tak ada tenaga nak animate projek gerbang. Tapi masa tengah santai-santai ni, saya macam dapat ilham nak buat new project, iaitu Jeng. Dia tak larat, tapi nak buat rancak. Okey, cerita baru yang aku nak buat ni, dia ada unsur seram. Dan insya-Allah aku rasa nak buat Kamen Rider versi Melayu. So dalam video ni, hampa layan je lah. Time tunggu nak buka puasa tu, layan je lah time lapse macam mana aku buat model belt Kamen Rider ni versi Melayu punya. Let's go. Okay, yang ni orang panggil apa? Driver lah? Bukan driver, apa panggil? Dia punya tu lah, tali pinggang depan dia tu. Yang Kamen Rider duk bertukar tau. Yang ni aku buat. So aku buat ikut tapak tangan dia, besar tapak tangan dia, sebab nanti dia nak pegang belt tu kan. Lepas tu aku letak depan. Lepas tu untuk belt ni aku nak buat dia macam bentuk botol ayam. So aku buatlah guna modifier ni. Sangat senang. Modifier dalam Blender adalah satu penipuan ataupun bagi aku magic tak perlu nak model daripada sorry aku puasa, aku tak larat nak cakap. Okey, lepas tu aku pun buat layan, buat je, main hentam je. Aku tak ada tak tulis storyboard macam projek gerbang kan. Projek yang Kamen Rider ni aku hantam, aku buat je. Dalam masa sejam je tu aku pun duk buat dia punya tombol, dia punya nak bertukar dia macam mana, dia punya mekanisme belt tu macam mana kan. Saya lagi bosan nak bertukar macam Ultraman dulu punya kan. Tak ada mekanisme kan. Bosan lah orang nak tengok. So ni aku buat kepala botol dah. Dia kena ada kepala dia. Aku tak tahu kenapa aku buat kepala ni, tapi aku rasa cantik, so aku buat. By the way, hampa puasa penuh hampa kena puasa penuh. Jangan tu, Nabi barang pun dia puasa lagi. Ni aku tak tahu nak kata tutorial pun bukan. Aku rasa aku lebih kepada melalak je ni, buat habis ayat liok ni. So kita kembali kepada yang aku rasa part yang mencabar lah bagi aku nak buat dia punya tali pinggang ni. Sebab kalau tengok Kamen Rider,
tepak ada macam bila kita letak nak bertukar tu kan, kita letak dekat pinggang, dia akan ada macam tali tu kan, tali sambung tu. Aku puas fikir juga nak buat macam mana kat blender ni. Aku cari cara nak buat. Yang ni pun bukan sekali take ni, aku sampai kali take kat aku rasa ni. Nak buat dia rupanya senang je. Aku je yang menyusahkan benda tu kan. Tapi overall berjaya buat jugalah. Dan dia siap boleh animate lah belt ni. Kalau nak buat rambut pun guna nerf ni kak. Nerf pula apa? Aduh, sorry lah, otak aku kalau bulan puasa ni memang aku tak boleh nak cakap sambil berfikir. Okay, so ni adalah apa dia ni? Okay, so ni adalah cara-cara dia yang aku buat animation untuk jadi belt macam orang Jepun nak buat lah. Sorry weh kalau darah yang aku sorry nah, kalau aku sehingui kuat tadi, sorry nah. Tak takut. Nampak layan je lah timeline ni. Lepas dah siap semua, dan inilah dia hasilnya. Boleh lah kan, boleh lah. Orang kata apa, ada. Untuk next video, untuk projek gerbang, aku rasa aku tak boleh nak buat lagi sebab dia memerlukan mental lah nak animate ni. Lepas tu nak kena buat kuasa-kuasa dia lagi kan. Dia jadi renyah nak buat di bulan puasa ni. Nak kena fikir. Kalau ada boleh minum air tak apa tak. Tapi tak boleh, kena puasa penuh. So untuk next video kita akan teruskan lagi projek. Aku tak bagi nama lagi projek Kamen Rider Melayu aku ni. Untuk next video kita akan rigging dia pula. Nak tengok mekanisme belt ni berfungsi. Okay nah. Assalamualaikum semua.